Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Iman Irina dari TVPSS SK Bukit Baru. Bersama saya sekarang Tuan Basha. Boleh saya bertanya sedikit soalan? Okey, teruskan. Apakah harapan dan objektif bagi program Merentas Desa pada tahun ini? Okey, terima kasih kepada adik Nur Iman di atas soalan yang diajukan. Tanya diucapkan kepada TVPSS BOS. Salam inspirasi memacu kesemangan BOS. Okey, alhamdulillah. So pada hari ini antara objektifnya adalah untuk kita memupuk semangat kekitaan di kalangan pelajar-pelajar SK Bukit Baru ini. Dalam masa yang sama juga kita ingin mencaknakan tentang gaya hidup sihat di kalangan warga SK Bukit Baru itu tersebut. Mudah-mudahan dengan program ataupun dengan acara Merentas Desa ini dapat meningkatkan semangat dan meningkatkan perpaduan di kalangan murid-murid serta warga SK Bukit Baru itu. Betul? Boleh dapat. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pelajar murid yang telah menyokong saya. Saya sangat bangga pada yang siapa yang sokong saya. Inilah saya dapat. Terima kasih. Terima kasih pada semua orang yang menyokong saya. Saya sangat gembira sangat-sangat dapat cuba dapatkan nombor 1. Sebab mak ayah saya pun doakan saya. Mak ayah saya pun doakan saya dapatkan nombor 1. Dah tu je saya nak cakap. Bye.